Jalan pusing-pusing UTC Bagat. Jom kita ke sana. Slow-slow ke? Bawa 20. So UTC ni punya singkatan dia adalah Urban Transformation Center. Lepas tu Monty dekat tempat je kan? Monty tu baru jalan ni. So ni adalah Penang Central. So orang ingat Penang Central ni tempat ambil bas ferry apa semua. Tapi sekarang ni dia dah buat UTC kan. Pakat. Ni siapa yang naik Grab boleh drop kat sini kan. Naik Grab ke nak turun penumpang ke apa. Ramai hari ni. Tempat motor kan. Oh ni Ahad. So Ahad ramai orang lah. Okay. So depan ni jalan masuk kereta. Nak parking kereta kat atas. So yang mana naik motor boleh parking bawah. Yang naik motor ini motor. Naik motor parking bawah. Naik kereta parking atas. So yang buat manual tu hati-hati sikit lah. Lagi kita tekan kelas jatuh bawah ni. Yang abang kita Gerak guys. dah dia ni. Gerak. Tinggi lah. Pukul 3 eh. Ha, ada 99 tingkat. Uish. Ni awak panggil jalan pula kena palu. Ha. Kau tinggal ambil peti ni kat dalam. Bawa stiker. Bawa kalau kau 3 orang pula. Okey. Tinggi lah. Kepala sudah pening. Alhamdulillah sampai juga. Okay, dah sampai atas dah. Okay, nak bayar ni pakai Tashengo dengan kad debit eh. Ada kad debit eh. Terjinggu. Mana terjinggu tadi? Tashengo ni tak tahu ada duit ke tak Tashengo ni. Okay, kita pakai orang belakang punya duit. Okay, dah masuk. Palang nak buka. Saya nak tunjuk arah sana. Okey, dah sampai kat sini. Lah ni hampa boleh lah parking. Parking dalam ni berlambak. Hampa pandai-pandai lah. Orang kata apa, cari yang mana yang bersesuaian untuk hampa turun dan jalan kaki masuk ke area lift lah. Okey. So itu sahaja perkongsian buat kali ini. Kepada yang ada masalah aircon ataupun nak beli aircon, nak repair aircon ke apa ke, bolehlah cari kami. Sejuk dulu, bayar nanti. Untuk info lanjut, layari airconpenaga.com. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum.